Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Lieutenant Pertahanan Awam Azhar bin Abdul Rashid dan rakan penyampai. Saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nur Batrisha binti Syahrizal dalam kapsul APM edisi 25 April 2025. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini, Majlis Serumpun Aidilfitri Sektor Pengurusan APM tahun 2025 dan Majlis Penutup Kursus Induksi bagi Pegawai Lantikan Baharu Jawatan Pegawai Pertahanan Awam KP9 dan Pembantu Pertahanan Awam KP1 APM tahun 2025. Pada 17 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Mohamad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, telah menyempurnakan Majlis Serumpun Aidilfitri Sektor Pengurusan APM tahun 2025 bertempat di Dewan Tun Perak, Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Majlis dimulakan dengan gimik pelancaran serumpun Aidilfitri bersama pengarah bahagian IPA dan sesi lawatan Yang Amat Setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan APM bagi penyampaian duit raya ke setiap reruai APM. Untuk makluman, terdapat 5 reruai APM yang terlibat iaitu bahagian pengurusan sumber manusia IPA, bahagian kewangan perolehan dan pembangunan IPA, bahagian khidmat pengurusan IPA, unit integriti APM dan cawangan perhubungan awam dan dokumentasi IPA. Dalam pada itu, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan seperti pertandingan karaoke yang mewakili 3 kategori iaitu solo, karaoke duit dan perserumpun challenge serta sesi penyampaian hadiah dan pemberian hadiah prioriti kepada pengarah sektor pengurusan. Majlis turut diserikan dengan persembahan istimewa dari Alpha Band. Turut hadir Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan APM bersama Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Banu Anak Perempuan Sukumaran, Pengarah Bahagian Kewangan Perolehan dan Pembangunan IPA, Yang Setia Kena Bersekutu Pertahanan Awam Khadijah binti Jusoh, Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia IPA, Yang Setia Kena Bersekutu Pertahanan Awam Wan Fadilah binti Wan Jamaluddin, Ketua Unit Integriti APM, Pegawai Kanan APM, Pegawai dan Anggota serta warga kerja Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Pada 18 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Mohamad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah menyempurnakan Majlis Penutup Kursus Induksi bagi Pegawai Lantikan Baharu Jawatan Pegawai Pertahanan Awam KP9 dan Pembantu Pertahanan Awam KP1 APM tahun 2025 bertempat di Auditorium Tun Teja, Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Majlis ini dimulakan dengan baca ikrar oleh Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Ashraf Haziq Zikri bin Anwar dan diteruskan dengan bacaan doa oleh Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Amiruddin bin Muhammad Kifri dan telah diakhiri dengan baca ikrar aku janji oleh Meja Pertahanan Awam Muhammad Aminurrah bin Zulkafli. Seramai 89 orang pegawai telah berjaya melapor diri iaitu seorang pegawai pertahanan awam KP9 dan 88 orang pembantu pertahanan awam KP1. Untuk makluman, kursus ini berlangsung selama 5 hari bermula dari 14 hingga 18 April 2025 Isnin hingga Jumaat. Sekalum tahniah dan syabas diucapkan dan selamat bertugas kepada Pegawai Lantikan Baharu Jawatan Pegawai Pertahanan Awam KP9 dan Pembantu Pertahanan Awam KP1. Turut hadir Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM bersama Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan APM, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Ghazali bin Abdul Rahman, Pengarah APM Negeri Selangor, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Saldi, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan IPA, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Persekutu Pertahanan Awam Banu Anak Perempuan Sukumaran, Pengarah Bahagian Kewangan Perolehan dan Pembangunan IPA, Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Fazli Shah bin Muslim, Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan IPA, Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Muhammad Rosman bin Abdullah, Pengarah Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi IPA, Pengarah Negeri Pegawai Kanan APM, Pegawai dan Anggota APM.
Pada 22 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pusurujaya Pertahanan Awam Amirul Rahim bin Mohamad, Ketua Pusurujaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, telah menghadiri Majlis Hari Raya Aidilfitri Sektor Operasi APM tahun 2025 bertempat di lobi utama Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Majlis telah dimulakan dengan ucapan aluan oleh Yang Amat Setia Timbalan Ketua Pusurujaya Operasi APM dan sesi lawatan Yang Amat Setia Ketua Pusurujaya APM ke setiap rerua APM, dan pelbagai aktiviti menarik telah diadakan seperti pertandingan cabutan bertuah, nyanyian dan pantun serta penyampaian hadiah. Untuk makluman, terdapat 5 reruai APM yang terlibat, iaitu Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi IPA, Bahagian Pengurusan Angkatan IPA, Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan IPA, Bahagian Pengurusan Latihan IPA dan APM Wilayah Persekutuan. Turut hadir Yang Amat Setia Timbalan Pusurujaya Pertahanan Awam, Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pusurujaya Operasi APM bersama Yang Amat Setia Timbalan Pusurujaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pusurujaya Pengurusan APM bersama Yang Setia, Penolong Pusurujaya Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Sardi, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan IPA Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Muhammad Rosman bin Abdullah, Pengarah Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi IPA Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Fazli Shah bin Muslim, Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan IPA Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Effendi bin Haji Ali, Pengarah APM Wilayah Persekutuan, Pengarah Bahagian Pegawai Kanan APM, Pegawai dan Anggota APM serta Warga Kerja Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Pada 22 April yang lalu, Yang Amat Setia Timbalan Pusurujaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pusurujaya Operasi APM, telah menyempurnakan majlis bersama media Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa tahun 2025 bertempat di Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa. Majlis dimulakan dengan ucap tama oleh Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Roydi bin Abdul Rahman, Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa, dan diteruskan pula dengan penyampaian cenderahati serta diakhiri dengan sesi penyampaian hadiah kepada barisan media tempatan dan turut diserikan dengan persembahan kumpulan oleh Alfa Band. Turut hadir Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Roydi bin Abdul Rahman, Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa, bersama Yang Setia Colonel Pertahanan Awam Fazli Shah bin Muslim, Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan IPA, Pegawai Kanan APM, Pegawai dan Anggota APM serta Warga Kerja Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa. Sebelum menutup kapsul APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan sekitar video sorotan Majlis Hari Raya Aidilfitri Sektor Operasi APM tahun 2025 bertempat di lobi utama Ibu Pejabat Pertahanan Awam pada 22 April yang lalu. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.